morning from Chesky Krumlov. Ni kami punya penginapan kat sini. So sekarang ni kami nak check out. Lepas tu letak bag and jalan-jalan area sini. Lepas tu dah settle cover area sini. Kami nak ke Prague. Dari sini nak ke Prague lebih kurang 2 jam lah. Penginapan kami Zameka Apartment ni betul-betul berhadapan dengan castle. Depan tu je, senang nak pergi lagi. Ada travel agency daripada China. Tu belakang kami ni pun ada gang travel agency daripada China. Ni kami dah nak masuk area castle. Chesky Krumlov Castle ni dah dibangunkan sejak tahun 1253. Dah lama. Lepas tu sejak tahun 1992 Chesky Krumlov telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. So nak mai kat sini, siapa yang nak vibes old town, fairy tale, hampa kena mai sini. Lepas tu tempat dia memang tenang ya. Wow, sini cantik. Wow, view dari sini. Lawa siut. Wow. Ni view daripada atas memang cantik sangat-sangat. Sekejap kita explore kat bawah pula. Kita jalan kaki. Semua area sekejap. Talha. Ni bukan bata betul ni. Atas sikit. Ni lukisan je. Lukisan je. Apa sama lukisan je. Tapi daripada jam memang nampak laut gila. Jom baby. Depan. Ni ada kedai. Wow, so sini dia macam ni. Nice one. Atas dia macam ni. Atas dah tergedi-gedi nampak. Now kami dah sampai dekat Clock Bridge. I punya pronoun teruk sikit lah. Tapi hampa tengok je lah subtitle. I dah bagi subtitle. And view daripada bridge ni memang cantik. Kalau kita kat bawah nanti baru nampak bangunan Clock Bridge ni cantik. So hampa nak tengok bangunan dia macam mana, hampa kena tunggu video sampai habis. Okay? Ya, memang nak tengok. Wow. Video ah? Video. Itulah. Settle jalan dekat area castle. Now kami turun balik nak ke bandar lama Chesky Krumlov. Daripada atas tadi pemandangan bumbung merah kan nampak macam lukisan je. Tapi bila kita berada kat bawah, suasana dia rasa macam lagi hidup lah. Sebab ada kedai kecil, kafe klasik dan bunyi langkah kaki di atas jalan berbatu. I tak record pun berapa step dah I berjalan ni. Tapi I rasa lebih daripada 20k. Tadi naik castle, turun castle, lepas tu naik tangga, turun tangga, jalan ke sana ke sini. Walaupun mengah tapi memang seronok lah sebab kita tengok tempat orang. Bila kita travel ni kan kita rasa lebih bersyukur sebab kita tengok ciptaan Allah. Lepas tu kita rasa macam berbaloi lah apa yang kita usahakan untuk pergi travel. Siapa yang pergi travel ni kan mesti akan keep thinking nak cari duit, balik by travel cari duit lagi, akan pergi travel lagi. Betul tak? Yang best je kat sini, sambil-sambil jalan tu kan kita boleh dengar bunyi sungai. Air sungai yang jernih mengalir. Lepas tu ada jambatan lagi. Memang rasa... I rasa memang epic lah perjalanan kat sini. Memang rare lah. Siapa yang main Czech Republic tapi hampa tak singgah kat sini kan, memang rugi.
Manja, Daddy. Masa duduk jalan-jalan tu kan, kami nampak satu butik yang sangat familiar. Mungkin ramai tak sangka jenama kasut yang popular kat seluruh dunia tu sebenarnya berasal daripada Czech Republic. So, kenalah masuk nak tengok ada apa. Dalam ni bukan ada kasut je tau. Ada winter, baju winter, lepas tu handbag, bag pun ada. Jacket. Hai. 2,299. Batak kat sini tak sama macam kat tempat kita. Lain lah. Sebab mungkin tempat kita tak ada winter. Kat sini lah ni musim winter. Lebih fashion, lebih kepada ke arah winter lah. Boot semua. Settle dekat Batak. So kami teruskan perjalanan nak pergi cari makan pula. Oh, cantik. Hurra, hurra. Guys, tadi awal-awal I dah naik castle and dah lalu Clock Bridge. Now, daripada bawah, ni lah view Clock Bridge tu. This is Clock Bridge. Banyak dah kat sini. Mami vlogging. Sungai. Lepas tu kan, sebelah sini subhanallah cantik gila view. Tu. Saya boleh lari kat Mami ke? Now kami tengah jalan nak pergi kedai makan halal. Kami memang betul-betul menikmatilah ketenangan bandar kecil ni. Siapa yang suka ketenangan, hampa kena mai sini. Sebab sini bukan bandar yang sibuk, tak ada bunyi horn, tak ada kesesakan. Hanya deretan bangunan lama yang tersusun indah. Ni banyak kedai souvenir pun banyak hampa. Tak payah nak pening. Semua ada kat sini. Fish magnet lah, apalah semua ada. Setiap sudut sangatlah cantik. Walaupun sejuk beku ni, tangan I pun nak beku dah. Asti duk record daripada tadi lagi. Tak habis-habis lagi record sebab I tak mahu terlepas view yang cantik kat sini. Dan sangat tenang. Dia tertarik. Tertarik. Ai. So, dia punya bar ni comel gila. Mona Lisa. Kat sini pun ada jambatan lagi. Dah berapa jambatan dah I jumpa tadi. Dah berapa sungai dah I cross. Memang best lah. Sebab dia punya bandak ni memang dikelilingi tasik. Tasik yang cantik. Lepas tu tepi-tepi tasik tu pula nampak bangunan-bangunan lama. Sempoi. Ni kami dah sampai kedai makan halal. Kebab House. Mula-mula I ingatkan kedai ni kedai makanan Turki. Lepas tu I tanyalah orang kedai tu, ni kedai Turkish ke? Lepas tu dia kata no, ni kedai Syrian. And dia kata better than Turk. Nak abang, makanan dia lagi sedap pada Turkish ke? So kita rasa dulu lagi kan, betul ke lagi sedap pada makanan Turkish? Sebab semalam I makan kedai Turki. Come be Malaysian. I take your video kan? Okay, why not? For my follower from Malaysia. Welcome. Okay. Well, 99% plus 9 Malaysian coming here. Yeah, This one is Syria tea. Yes, Syrian tea with cardamom. With cardamom. What's your name? Talhat. MashaAllah. Allahumma salli ala Nabi. Salli ala Nabi. Ni makanan yang kami order. 2 hidangan tu ayam and satu lagi wrap ni kambing. Hampa, betul lah sedap. Semalam I pergi kedai Turki and hari ni I main sini lagi sedap. Settle makan. So siapa yang main dekat sini, Český Krumlov, hampa makanlah kat sini. Seriously sedap. Sedap and owner dia pun peramah baik. Jenak bang. So hasil termakan kami nak pergi jalan slow beli
fridge magnet and then straight to Prague. Dari sini nak ke Prague dalam 2 jam. Tiba-tiba masuk laluan yang rare ni. Bila kita pergi travel ni lah benda yang kita cari, laluan yang macam ni lah kan. Keluar dari sini, dia macam center. Lepas tu ada market tengah-tengah. Gede-gede lah nak naik ni, kena bayar 70. Talha! How much? 50, 100. 50, 100. Okay. Assalamualaikum. Yes. I buy 2. I know. 100 kron. 100 Kron. 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 Yes, Kuala Lumpur. Ada macam-macam hot drinks. I have to discuss it with my local guys. I have to synchronize. Ni geng-geng rombongan. Dah settle berjalan, now nak balik apartment, ambil luggage dan bergerak ke next destination. Ni bangunan apartment, Zameka apartment. So my husband dah ambil bag. Ambil bag. So jom. So kita pun dah nak balik. Jom. Slowly, hati-hati. Tu parking, so kita dah nak balik. Okay, jom. Tak nak lari kat dia. Baby. Sama sini. Dah sampai dah tempat parking. Kita parking yang okey lah. Tak crowded pun kat sini. Senang lah. Sini nak pergi bayar parking. Bayar parking. Tak mahal sangat lah. Sehari kat sini. 290. Settle dekat sini. Now kami akan move to next destination. Perjalanan mengambil masa 2 jam untuk ke Prague. So, jangan lupa follow I untuk nantikan I punya next video. Please like and subscribe juga ya. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi dekat next video tau. Bye.